Aksikan lajak sebiji dah keluar. Ha. Aksikan lajak. Ha, aksikan lajak guys. Nak bagi cemoy bawa aksikan lajak kang takut masuk longkang pula. Dia mengerti cemoy ni. Lambat pula dia keluar. Hai. Hello. Hello. Hai. Hai. Comel semua budak ni. Semua panggil Cik Aban, Cik Aban. Masalah ni mana pula Cemboy tak keluar ni. Okey guys, itu dia Cemboy guys. Oh, Cemboy guys, Cemboy. Assalamualaikum. Dah hilang pula cem ni. Dia timbus dalam orang ramai. Boleh borak dengan orang pula dia. Cem. Sombong kan? Mana pula cem dia? Lalu sini lah dia. Shortcut. Hai. Cem. Ni, Cem ni. Pandanglah dulu. Cem tengah bincang dengan Sazuan petang ni nak main kat mana. Okey, kita tengah rekod ni. Apa? Apa pasal mengatur lagi? Sazuan dah baik kan? Dah. Cem pun tak buat hal kan Cem? Ha, kawan-kawan je Petani ada racing tak? Bukan racing, main taman. Main taman? Alamak, tak Taman rock. Sungai Buaya. Tak rock je. Taman Sungai Buaya sana. Main taman tak rock je, racing ah. Untuk kita orang yang suka benda baik ni, Aha. boleh tak Papa? Boleh tak Papa? Boleh tak kita orang berdua? Ha? Tu. Tu je. Tu. Seorang je. Kau seorang? Seorang apa? Seorang lah pergi taman. Jangan, bahaya. Mana kita orang yang baik ni? Boleh Papa? Jom. Baik sampai bila-bila, tak payah sementara-sementara. Yelah. Boleh Pak? Macam ajak Sazuan swimming aja kat Gamudah. Papa hari Sabtu Ahad tu. Malam ni boleh lah. Malam ni boleh. Boleh. Perang malam-malam. Jom Sazuan. Okey. Ajak Angkor. Dah jom balik. Jom. Alah. Hai. Dah jom, jom balik. Alah, kita pergi rumah Sazuan dulu. Kau pergi taman dah dulu. Taman dah selesai. Dah selesai. Terima kasih, terima kasih. Hai. Kita balik tukar baju dulu. Kau pergi dulu. Balik dulu tukar baju. Boleh? Bila siap YouTube dia. Malam ni? Malam ni? Esok. Malam ni? Malam ni. Ha. Berapa? 9. 9. Kita balik tukar Jam. baju. Kita Kejap balik. Papa. Kita balik tukar baju dulu. Itu. Jam. Kita jumpa kawan Mangkau. Jom, kawan panggil. Pergi taman. Kau pergi ke taman. Datang aku jumpa ke taman. Mana Mat? Mana Mat Om? Nanti lah. Apa lagi ada bincang ni lah. Pergi taman lah. Dah jom balik. Terus ya. Alah, nanti lah. Nanti lepas aku dah kita balik. Aku tunggu dah aku pegang. Boleh ya? Lepas segala. Lepas aku dah saya besar. Memang je saya besar. Datang ke taman. Dah jom balik jom. Datang aku. Jom, kawan panggil jom. Tu. Willy. Willy. Orang minta Willy, pegang dia. Kau tongging nanti jom. Tak
Tak payah nak buat show kat sini. Baik, letak dulu, Cem. Apply. Hey, Cem, apa yang kau buang basikal tu? Aduh, ini. Banyak lah kau. Cem buat hal, guys. Dia buat show pula kat sini. Acik gawat, saya dah pernah tengok Acik Gabat. Hai. Cem, tengok kiri kanan. Kan? Line clear, go. Jalan, Cem, jalan. Motor. Bye. Okey, tengok kiri kanan. Jalan. Jalan. Papa tu nahan motor. Jalan. Pelan-pelan, Cem. Ya. Tak payah laju mungkin. Cem, hari ni cuaca panas tak? Tak. Tak. Mel menangis kat rumah. Panas, Mel menangis kat rumah, panas dia cakap. Jadi, dia tak sekolah. Sekolah? Ui. Mana kat rumah? Ha. Ha? Dia kata panas. Malas sekolah lah tu, Cem. Kau ustazah? Ha? Dia tak kat siapa? Mama lah. Jadi, tak sekolah lah. Sekolah. Papa paksa dia sekolah. Janganlah sedek kaki. Alah, nanti ada motor sini ke? Rosaklah kasut. Kenapa basikal nyengat-nyengut? Kenapa basikal nyengat-nyengut? Tahu? Basikal modern, memang lah. Hai, Cem. Cem, hari ni makan tak? Masalahnya... Salahnya apa? Kan tu. Cem, belakang kereta, Cem. Kat sekolah petang. Cem, belakang kereta, kiri sikit. Okey. Kan Encik pergi tukar air ke kat sekolah petang. Aha. Lepas tu, Ha. Encik Okey. cakap separuh. Separuh. Ha. Separuh je. Air melon separuh. Mama suruh cakap macam tu. Lepas tu, Berapa ringgit, Cem? Separuh. RM2 kak? RM2 juga? Ha. Biasa RM2. Aha. Sekarang pun RM2. Baik, satu macam. Macam? Baik beli penuh. Kan? Okay guys, Ceboy dah nak sampai rumah. So, korang nantikan kita rakam gelagat Mel balik sekolah. Sekejap kita tanya dia, hari ni panas ke tak panas kat sekolah? Tadi sibuk, dia kata panas kan kat sekolah kan? Okey, nanti balik kita tengok. Apa dia kata? Apa? Ha, Tak apa benda dah betul. apa dia? Nanti, macam tu tau. Siapa? Cebok tu kau. Tahu? Bawa apa? Bawa phone tau. Pergi taman? Ha. Buat apa? Nanti tu nak ikut-ikut. Papa kan tak ada. Oh, okeylah. Dah masuk tu. Okey. Bye guys. Ada besar ni. Ni, ini water jet, Cem. Nanti kita nak basuh motor, basuh basikal pakai ni. Basuh basikal cik dulu. Nanti lu. Nanti kita buat unboxing. Kita punya apa? Water jet. Papa. Ha. Kita unboxing yang satu lah. Bosi apa? Yang satu. Dengan Sazwan? Ha. Saya kan dah baik. Cem kan nak pergi taman. Ya. Tak payahlah. Kau basikal di kotor kak. Nanti kita unboxing sendiri, panggil dia basuh basikal dia. Dah. Okey. Okay guys. Nantikan video Mel pula cakap. Nantikan video Mel. Gelagat Mel panas. Sekolah dan malas. Dan gelagat Cem pergi. Pergi taman naik basikal. Bye. Okay guys, sekarang ni kapan on the way pergi ambil Mel. Walah, sampai dah. So jom kita dengar apa kata Mel. Sebelum pergi tadi macam-macam alasan lah. Panas lah, itulah, inilah kan. So nampaknya macam Nah, pakai. Tak pakai jalan kaki. Mel, macam mana hari ni? Panas tak? Panas. Janganlah. Dah balik. Pakai elok mic tu. Jangan dekat botol bising. Mel elok. Macam elok je tak ada panas pun dia cakap.
Dah di bahagian luar macam tu. Mel kenapa tak bawa kipas mama? Takkan main lagi kipas dekat bawah ni. Malah bukan orang nampak. Masuk je dalam kain. Oh, bukannya cuacanya panas. Bukannya satu badan panas. Macam-macam lah Mel. Tapi okey lah semua kan. Tak payah roller coaster lah balik guys, itu sajalah perkongsian anak-anak Gabal pada hari ni. So dia tak ada muka nak bercakap. Jadi tak ada apa-apa yang menarik lah. Terima kasih kerana sudi dan Assalamualaikum. Bye.